Tak rasa macam udara yang masuk tu rasa macam tak puas. Dia bukan semput, dia bukan batuk teruk, tapi macam ada sesuatu yang block dekat dada. Rasa tak selesa tapi susah kita nak jelaskan benda tu. Biasanya benda ni jadi bila paru-paru kita ni dah penuh dengan lendir lama yang kumpul perlahan-lahan. Setiap kali kita hisap udara kotor, asap, habuk, sikit-sikit dia akan melekat. Bila cukup tebal, barulah muncul tanda-tanda pelik lah. Macam nafas tak lancar, batuk yang lama dan kerap, badan cepat penat. Dan kalau terus biar macam tu, lama-lama jantung pun akan terpaksa kerja lebih keras lah. Sebab oksigen tak sampai dengan cukup. Akar nafas ni, dia bekerja pada akar punca tu. Dia bantu untuk lembutkan sisa lendir yang lama, tarik balik keluar tahap pekat dan bagi ruang paru-paru tu terbuka dengan lebih luas semula. Bila jalan dia dah lapang, nafas jadi lebih panjang dan dada ni dah tak rasa berat dah. Ramai yang lepas cuba baru sedar rupa-rupanya selama ni diorang bernafas dalam keadaan yang sempit. Kalau tuan-puan nak bagi paru-paru tu rehat dan berfungsi macam biasa balik, DM saya akan bantu siapkan akar nafas. Tekan link dekat bawah sekarang.